Malaysia News. Oh, terima kasih. Okey, gila kuasa ya. Soal gila kuasa ni, siapa yang gila kuasa? Tuan-tuan fikir, saya ke Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya ada kuasa at the pinnacle of power sebagai ahli Exco. Imagine. Exco ni selesa hidup separuh mewah, semuanya dibayar, alhamdulillah lah, kuasanya besar. Tetapi saya sanggup dikorbankan. Orang berbunuh-bunuh untuk menjadi Exco. Tapi saya mengorbankan jawatan itu kerana satu idealisme. Okey. Bayangkan seorang, saya tak mau sebut, kumpulkan orang di Sabah, kumpulkan orang di Sarawak, pun di sana, jumpa di sini, nak menawan Putrajaya pada 16 September. Dia gila kuasa ke saya gila kuasa? Bayang atas nama gila kuasa. Dia kata saya dalam penjara pun akan jadi Perdana Menteri. Hasan tak pernah sebut. Ya, you struggle timbang lah. I think you know better. I know your brilliance, I know your intellectuality, I know you timbang lah. Tetapi yang okey, yang kedua dia kata gila duit. Masya Allah, kalau saya nak gila duit ni, saya dulu management and training consultants. Bukan nak kata lah, tanya isteri saya ni berapa pendapatan saya sebulan. Tapi saya masuk ni kerana perjuangan. Dan saya masuk semata-mata kerana perjuangan. Tuan Azmi, berapa kerugian saya bila masuk dalam PAS selama hampir 15 tahun. Isteri saya faham, anak-anak saya faham. But I never dwell it, never tell anybody about this one. Saya ni nak bagi tahu, saya pegang Exco infrastruktur dan kemudahan awam, projek-projek JKR, projek-projek JPS. Saya ingat saya tidak ambil satu sen pun daripada ini. Rekod saya clean depan itu. Jadi saya tak ada nak disogok-sogok ni, saya tak biasa lah. Betul-betul tak biasa. Saya pun tak pernah duduk orang penyogok, disogok, penyogokkan, kesogokan. Tak ada. Yang ada ialah agaknya teman-teman yang lain. Jadi dari segi psikologinya, kadang-kadang kita buat tu, kita nak menafikan kita buat, kita tuduh orang buat. Itu psikologi dia. Malaysia News. Kita kata pada dia, Anwar Ibrahim, sebelum hang nak debat dengan Datuk Seri Perdana Menteri, hang cerminlah diri sendiri itu dulu. You layak ke tak layak nak debat dengan orang? Tuan-tuan, dia ni hanya ketua umum Parti Keadilan. Itu pun jawatan ketua umum tu dia yang cipta dan reka sendiri. Cipta jawatan sendiri, beri jawatan pada diri sendiri, masuk bangkul, angkat diri sendiri. Masalah ni, dia hanya ketua umum. Saya kata dia, kalau sebelum you nak cabar Perdana Menteri nak debat, you sendiri kena terlebih dulu ada keberanian untuk tawarkan dulu diri you dalam parti you sendiri, Parti Keadilan. Bertanding dulu, kalau you menang jadi presiden Parti Keadilan, baru kita boleh bincang. Ada dia berani nak tawar diri dia untuk jadi presiden? Dia tak berani, tuan-tuan, sebab dia tahu dalam ahli dia sendiri sekarang ini dah mula porak-poranda dah.